Kanan. Apa dia buat ni? Bawa man. Sini. Salman ni memang pembantu yang baik kan? Bagus. Apa saja Pak Godi suruh dia akan buat. Memanglah kena paksa. Pak Din, sebenarnya Pak Din yang pakai stiker Salman ke Pak Godi? Kenapa? Kadang-kadang macam Pak Godi pun ada Dia ciri-ciri dia. sebenarnya dua-dua pakai stiker, tapi Pak Kodi dia stiker dia lain. Wih. Pak Godi. Pak Godi. Tak pernah tengok foto Dia orang ni sebenarnya memang adop ke memang darah daging? Daging. Kena muka tu. Pak Godi. Aduh, saya stres hari ni. Pak Godi janganlah keluar masuk. Kau buat apa dia tadi? Pak Din, saya ni terganggu lah bila tengok Pak Kodi ke sana ke sini. Salman keluar masuk. Dengan kau ni tidak habis. Apa ni Pak Kodi? Wah, aku tak pernah terperanjat pun apa dia buat. Pas misi rumput, banyak lalat. Pak Din, saya ni... Pak Godi, kat muka Pak Din tu. Ada satu. Tunggu sini. Apa ni buat lah. Mengganggu demonstrasi saya. Saya ni nak masuk pertandingan design hipster. Jap. Yang kau masuk ni? Tak apa. Cakap dia memang macam tu. Alah, ni biasa. Dulu masa kedai kat kampung sebelah dengan aku, tengah orang minum ni, dibawanya babi 2-3 ekor berlari. Biasa. Jap. Astaghfirullahalazim, apa masalah ni? Tapi kan, Nah. kalau jadi dah projek saya ni, insya-Allah lah janji saya nak ambil Pak Din sebagai model. Oh, sorry. Kenapa tak Bab aku? ni sorry. Pak Din dah sampai pertengahan tahun depan, jadual full. Kejap. Pak Godi buat apa ni? Pak Godi. Pak Godi buat apa ni? Pak Godi jangan. Pak Godi. Botol channel tu. Mana tak terbuka pun. Sabar. Jangan.